Reformasi institusi pengasingan kuasa zaman Datuk Seri Anwar. Datuk Seri Anwar berhasrat tahun ni juga nak bentang satu rang undang-undang yang berkaitan pengasingan kuasa yang saya kira sangat-sangat penting. Iaitu mengasingkan kuasa yang ada pada peguam negara. Peguam negara ni dia akan bertindak sebagai peguam kepada negara. Menasihati negara sebagaimana setiap negeri, sebagaimana setiap kerajaan kementerian ada peguam masing-masing, negeri ada peguam masing-masing, maka itulah juga fungsi peguam negara. Itu menasihati negara dalam apa juga bentuk perundangan, terutamanya yang berkait dengan sebagaimana tuntutan, contohnya Pulau Batu Putih, tuntutan Puak-Puak Sulu hari itu contohnya, itu peguam negara lah, menasihati negara. Ataupun apa-apa juga yang berkait dengan perundangan, perjanjian, maka itu tugas peguam negara. Asing hak nak dakwa orang ni, ni segala bentuk jenayah, segala bentuk kesalahan yang nak dakwa di mahkamah ni, kalau dulu siapa decide? Peguam negara. No, Anwar kata kali ni kita asing. Pejabat pendakwaan, pendakwa raya ni asing supaya tidak berlaku penyalahgunaan kuasa. Pasal apa? Pasal peguam negara ini adalah lantikan Perdana Menteri. Jadi cuba bayang, kalau seorang Perdana Menteri yang mempunyai orang-orang tertentu yang dia rasa tidak perlu didakwa, maka dia pergi kacau. Sebab peguam negara dia kata, hang jangan duk dakwa ni. Pasal dia orang aku, pasal dia kroni aku, pasal dia tu puak-puak aku. Sekali ni no, tak ada dah. Hang siapa ke? Hang adik-beradik ke? Hang puak aku ke? Parti sama ke? Parti lawan ke? Peguam negara tidak ada lagi say kepada pihak pendakwa raya untuk nak dakwa. Maka ini sesuatu yang sangat besar. Satu keberanian, satu usaha, satu kekuatan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sangat besar. Lepas ni siapa-siapa sekalipun, hang panglima Angkatan Tentera ke? Hang duduk di pejabat menteri ke? Hang siapa ke? Hang salah? Pendakwa raya kata ada kes, ada kekuatan, dakwa dia. Peguam negara tidak lagi terlibatlah di situ. Jadi kita harap ini sesuatu perkara, keberanian, kekuatan Perdana Menteri, dan insya-Allah dia akan memberi kekuatan, kebaikan kepada negara dan keseluruhan kepada sistem dalam negara kita. Sekian, terima kasih.